Kari kaki ayam. Aku buat untuk makan tengah hari tadi. Mula-mula panaskan minyak. Masuk kayu manis, buah pelaga, bunga lawan dan bunga cengkeh. Masak sehingga naik bau. Lepas tu masukkan bawang merah, bawang putih dan halia yang telah ditumbuk. Goreng sehingga bau pergi ke rumah sebelah. Tunggu sehingga jiran tanya, masak apa tu? Lepas tu bolehlah masukkan daun kari dan goreng lagi. Goreng sehingga jiran datang ketuk pintu dan bawa pinggan. Kalau tak ada jiran, pergi cari jiran. Lepas tu sediakan mangkuk pit dan masukkan 4 sudu kari daging, 2 sudu kari ikan, 2 sudu serbuk cili ikut kepedasan masing-masing, 1 sudu serbuk ketumbar, 1 sudu kecil jintan manis, setengah sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil serbuk kunyit, dan setengah sudu kecil serbuk lada hitam. Lepas tu masukkan air dan kacau-kacau sampai dia menjadi pes. Lepas tu masukkan pes tadi ke dalam kuali. Masak sehingga pecah minyak. Sambil masak, intai jiran tadi yang bawa pinggan ada lagi ke tak. Kalau bertambah ramai, maksudnya minyak dah pecah. Lepas tu bolehlah masukkan kaki ayam yang telah dibersihkan. Kacau-kacau sampai kaki ayam semua dah bersalut dengan rempah tadi. Lepas tu masukkan air ikut kepekatan masing-masing. Masukkan kentang kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu masukkan tomato. Kacau-kacau sekejap, lepas tu masukkan sedikit air asam jawa. Masukkan setengah kotak kecil santan. Kacau-kacau sekejap dan tunggu sampai ia mendidih. Bila dah mendidih, masukkan garam, gula dan ajinomoto secukup rasa. Tunggu mendidih lagi sekali. Okey, dah siap, boleh panggil jiran masuk.